Satu hari, Ilham cari pen merah dalam laci meja ayah dekat bilik tetamu. Nak siapkan lukisan sekolah aja sebenarnya. Tapi apa yang dia jumpa dalam laci tu membuatkan dia terus terkaku. Ada satu fail dengan label besar. Untuk rujukan, dalam fail tu penuh dengan nota yang jelas bukan tulisan ayah. Semua ditulis atas keratan kertas lama, tulisan cakar ayam yang menakutkan. Ilham selak satu-satu. Dada terasa berat bila dia baca. Bagi balik budak tu, aku takkan berhenti. Keluarlah Farid. Dia hak milik aku. Lepas selak nota-nota tu, Ilham terjumpa satu helaian lain yang buat dia terhenti. Tulisan kali ni bukan cakar ayam, tapi tulisan ayah sendiri dekat atas kad kuning. Ayah tulis, apa sebenarnya kau nak dari kami? Kau takkan dapat anak lelaki aku. Jadi cakap, apa yang boleh buat kau hilangkan diri? Dan bawahnya ada balasan dengan tulisan cakar ayam yang Ilham kenal sangat. Aku nak miliki kesucian dia. Aku akan jadikannya hak aku. Lepas ingat balik setiap perkataan nota tu, Ilham ambil masa yang lama nak tulis balik semua kenangan dengan teratur. Banyak benda yang berlaku dan dia cuba susun satu persatu. Lepas lawatan ke rumah lama hari tu, Ilham rasa dia patut cuba jejak Alif balik, jiran sebelah masa kecil dulu. Mujur ada Facebook. Dalam sehari je dia dah dapat add friend dan terus hantar mesej. Mesej pertama Ilham bunyinya macam ni. Salam Alif, aku tak pasti kau ingat aku lagi atau tak, tapi dulu kita tinggal sebelah rumah. Dah lama gila tak jumpa. Aku cuma nak tanya khabar. Dan sebenarnya ada beberapa soalan pasal rumah lama tu. Sejak kebelakangan ni aku asyik teringat balik benda pelik masa kecil. Rasa macam ada sesuatu selalu perhati kita. Aku tahu macam tiba-tiba je kan, tapi tak apa kalau kau tak nak cerita. Harap kau sihat selalu, Ilham. Tak sampai sejam Alif balas mesej tu. Waalaikumsalam. Aku memang ingat kau. Pelik juga sebab kau orang pertama dari taman tu yang kontak aku sejak bertahun-tahun. Aku pindah keluar lepas habis sekolah menengah. Jarang balik kecuali cuti raya. Tempat tu banyak kenangan buruk. Aku pasti kau nak tahu pasal pengalaman pelik tu kan? Jawapannya, ya, ada. Gangguan tu memang makin teruk masa kita duduk sebelah. Malam-malam adik aku selalu menjerit, menangis, kadang-kadang bercakap sorang-sorang dekat tingkap. Lepas tu dia jatuh sakit, macam trauma. Sejak tu keluarga aku dah tak macam dulu lagi. Aku pun berubah.